Ni akak daripada tangkap. Baru sul sopai yang kita tengah teka ni. Tengah teka. Akak ni pilih yang mana satu ni. Lagi satu kontainer pun tengah turun ni, geng. Sekejap tanpa boleh ingat lagi. Sekejap. Penampal harga. Mana? Alamak. Penampal harga. Bingung ke diorang? Oh yeah. Jom. Disebabkan konten anda turun dan sopai itu sul. Sopai ini pun sul. Mari. Acik pun dalam sul. Kontena pun kebetulan turun sul. Jom. Wah, inilah situasi gudang Bojan. Oh, depan ada geng-geng. Kontena yuk. Hai, layan acik dulu. Acik lagi utama. Acik dah panggil. Tu. Rekod dia. Assalamualaikum, bos. Sehat? Alhamdulillah, waras. Ini penangan TikTok ni. Dia Perak pun sampai sini ni. Oi, alhamdulillah. Bukan saja ni. Jom ambil gambar, jom. Nanti dah jalan belum? Belum jalan Wong jemblong parit lagi. Wong jemblong parit. Tolong kan. Okey. Begini juga. Okeylah, bos. Ronda dulu. Minum air kat dalam Alhamdulillah ya. Iya, biasalah. Tengah tengok kontena turun tu. Nak tambal harga. Kereta biru. Oh, parking kat lagi satu. Showroom lagi satu tu. Oh, sana juga. Sana tu tengah renovation. Sana juga. Dekat belah sana lagi. Seronok tengok rumah. InsyaAllah. Nak mari sini 6 jam, 7 jam. Oh, jauh. Jauh. Alhamdulillah. Telintan. Tu yang nak kena rehat dalam dulu. Nanti kita kena belanja makan dulu. Masa manjung tu tempat mari. Sebab saya, Kang. Saya kesihatan kurang bagus. Alhamdulillah. Tak nak gigi. Gigi tak mau. Gigi tak tahu. Tapi dah biasa. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Bahan bukti tu. Oh, bahan bukti dah sampai. Okey kan? Boleh. Ya, sila. Jemput masuk dulu. Okey. Ya. Jom. So, acik dari Manjung Perak, geng. So, kontena pun tengah sampai dalam. Orang tangkap tengah sul. Orang tangkap tengah sul dan Bojan nak bagi tahu yang Cobra 2000 lebih ni laju sekali. Ni apa yang